Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam channel Malay Table. Okey, untuk kali ini sahabat, saya ingin bawakan sesi-sesi jualan lagi, siri-siri jualan lagi dalam mata wang Malaysia yang saya adalah, yang dalam milikan saya untuk saya let go lah orang kata. Jadi untuk kali ini saya bawakan sekeping lagi duit Malaysia. Seperti biasa lah, saya memang pegang duit-duit negara kita. Jadi untuk kali ini saya bawakan siri yang kedua, RM1 dengan kondisi yang amat baik lah sahabat semua, dan harganya sedikit lebih tinggi pada harga-harga biasa yang pernah saya buat jualan lah. Okey, untuk pengetahuan sahabat, sekali lalu saya bagi tahu siri ini adalah siri yang kedua ditandatangani oleh Tan Sri Tun Ismail bin Muhammad Ali. Mulai dikeluarkan pada tahun 1972 sehinggalah kepada tahun 1976. Saya keluarkan sahabat daripada dia punya cover ni, plastik cover dia ni, simpan dalam. Kondisi duit ni amat cantik lagi, keras, apa semua cantik lagi. Tak ada apa ni, orang kata cacat celah lah. Memang cantik lagi lah. Okey, saya tunjukkan secara lebih detail lah, detail gambar lah melalui kamera ni. Okey, duit ni masih lagi mengekalkan ciri-ciri geometrik lah, seperti biasa. Dan dia punya perbezaan antara tulisan Gubernur dan Gubernur diperlakukan, itu adalah beza-beza yang memang yang kita kenali melalui siri yang pertama dan siri yang kedua. Itulah ada perbezaan dia. Dan siri nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni memang agak cantik duit dia sahabat semua. Okey, untuk harga sahabat, saya terus kepada harga. Harga ingin saya buat jualan untuk kali ini adalah RM68 siap pos. Agak tinggi sedikit harganya kerana kondisi duitnya sangat cantik lagi lah bagi saya, dan keras lagi sahabat semua. Ini tak diguna pakai lagi dalam pasaran, hanya disimpan saja dari dahulu sehinggalah ia dapat kepada milikan saya lah sahabat. Okey, itu saja sahabat. Untuk sesiapa yang ingin memiliki duit ni untuk dibuat untuk disimpan lah oleh penghobi-penghobi dalam dunia numismatik, dalam yang baru mengikuti ataupun baru berjinak-jinak dalam dunia pengumpulan wang mata wang lama ni, bolehlah berhubung dengan saya melalui email yang saya letakkan di description. Sekian dahulu untuk sahabat semua, RM68 siap pos. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.